salah satu ataupun dua daripada rukun-rukun tadi, so akan ada anwa', akan berlakulah anwa' ni. So anwa' ni tiga, ada mufassal, mujmal dan muqayyad. Okay? Okay, saya nak sentuh yang penting saja. So kita terus pergi dekat anwa' tashbih. Mana anwa' tashbih? Okay, anwa' tashbih yang saya sebut tadi ni lah. Ada mufassal, kita ada mufassal. Mufassal tu apa dia? Wa huwa ma dzukirat fihi akan tasbih al-arba'ah. Maksudnya semua rukun-rukun tasbih tu disebut. Tasbih mufassal juga dinamakan tasbih apa? Tasbih at-tam. Tasbih tam ataupun sempurna. Nanti kalau dalam exam tiba-tiba ada term ni berhati lah. Is either mufassal ataupun tam. Dua ni membawa sama maksud iaitu empat rukun tasbih tu disebut. Contoh dia dekat sini apa dia? Muhammad kal-bahari fil jud. So Muhammad ni adalah musyabbah. Bahari ni musyabbah bih, ada tasbih ni iaitu al-kaf. Kaf kat sini ni. Ataupun Ahmad tulis dia kaf macam ni pun betul. And then fil wujud. Okay, nanti kalau soalan kata istakhrij. Apa maksud istakhrij? Istakhrij. Istakhrij maksudnya keluarkan. So bila keluarkan, inilah cara jawapan yang dikehendaki. Okay. Itu tasbih mufassal atau tasbih tam. Okay, hampa kena baca sendirilah dia punya contoh kat sini. Okay. Kalau tak faham pun, kena faham lah. Kena final lah. Okay, lepas tu kita ada tasbih mujmal. Okay, apakah itu tasbih mujmal? Tasbih yang dibuang. Yuhzafu minhu ahadu ruknaini al-atiyaini. Okay, apa rukun yang dibuang? Sama ada tu tasbih ataupun waktu syabah. Salah satu sahaja dibuang. Okay. Bila salah satu sahaja dibuang, so dia akan jadi tasbih mujmal. Contoh dia apa tadi? Muhammad kal-asadi fi al-judi. Tadi kan? Yang awal tadi. Fi al-judi. So bila kita buang ni apa dia ni? Ini adalah wajh syabah. Dibuang adalah wajh syabah. Bila dibuang wajh syabah, so dia akan jadi tasbih mujmal. Okay, dia boleh buang wajh syabah ataupun ada tu tasbih. Kalau dia buang ada tasbih, ayat ni akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam mana? Dia kekalkan wajh syabah tapi dia buang adat. So dia akan jadi macam mana? Muhammad Asad fi Apa nak? Fi? Fi apa? Muhammad Asadun. Okay. Fi al-judi. Okay. Bila kita buang kaf ni, asad ni daripada ma'rifah akan menjadi nakirah. Okay. Sebab apa? Sebabnya untuk nak menunjukkan adalah adat tu dibuang dan menjadikan jumlah ni jumlah yang lughawiyah dah betul. Kaedah dah betul. Kita ada apa? Kita ada mubtada dan juga kita ada khabar. Okay. Ingat, bila buang ada tu tasbih, syababih ni mesti jadikan nakirah. Muhammad Saidul. Ada faham? Okay. faham. Dia ada banyak contoh, baca sendiri. Contoh dia senang saja yang dalam ni. Okay, yang terakhir kita ada tasbih al-balik. Tasbih balik ni apa dia? Tasbih balik ni adalah apa yang kita buang daripada ni adalah adat dan bersama-sama dengan wajh syabah. Bila dua-dua dibuang, so dia jadi tasbih balik. Contoh tadi apa dia? Muhammad al-Asadi. Salah. Muhammad al-Asadi fil al-jud. So, tasbih balik dia buang apa? Dia buang apa tadi? Dia buang adat. Dia buang wajh syabah. So, ayat tu akan jadi apa? Muhammad Asadun. Muhammad Asadu. Very good. Bila kita buang adat, so kita jadikan dia nakir. Okay. Ini baru betul.
Okay, easy, senang sahaja. Soalan dia sama ada, bentuk-bentuk soalan dia adalah yang pertama dia akan dengan takrif lah, obviously. Okay, apakah itu tasbih mufassal, apakah itu tasbih mujmal, so apa yang dia takrif. Yang kedua, dia suruh bagi contoh. Bila bagi takrif, mesti kena bagi contoh. Okay. Soalan yang possibility soalan seterusnya adalah mesti dia suruh buat ayat. Buat ayat. Kalau hang kata hang faham tasbih mufassal tu apa dia, and then buat tasbih mufassal. So, untuk selamat, at least you dah hafal 3 ayat yang tasbih. Yang mana mantap dah. Buat je salah satu tu, aku boleh tahu apa benda lah ni. Okay. Dan contoh ataupun possibility soalan yang akan naik adalah dia akan bagi ayat banyak-banyak lah. Dia bagi ayat banyak-banyak, and then kena tentukan jenis. Basically, tentukan jenis ni dia payah sikit. Kalau kau faham perkataan tu maksud apa, and then you boleh jawab. Tapi salah satu tipsnya adalah, let's say macam kita ni tak apa nak faham sangat Arab, hafal adat. Apakah itu adat? Contoh adat tadi banyak kan? Yang gambar betul. Adat. Hafal adat. Contoh-contoh adat. Contoh-contoh adat ni hampa tahu kan? Nak tengok kat mana? Tengok je. Kalau ada adat dekat situ, so uh, it's either mufassal ataupun tasbih mujmal. Kalau ayat tu panjang sikit, ada musyabah bih, and then hampa ada nampak adat ni, hampa boleh guess lah sama ada mufassal ataupun tidak. Kalau jumlah tu pendek sahaja, ada 2 perkataan sahaja ataupun 3 perkataan sahaja, kemungkinan besar dia adalah tasbih. Tasbih apa? Tasbih al-baligh. Contoh dia apa dia? Alkitab. Nampak kan apa baca lah ni? Alkitab khairu ala buruk dan tulisan. Contoh dia apa dia? Contoh dia adalah Alkitab khairu kalisi. Kenapa? Kalisi. Alkitabu khairu kalisi. Ini tasbih apa agak-agak? Apa rasa dia boleh agak tasbih apa? Apa nak try? Kalau apa tak try, saya takkan beritahu jawapan mana ni. Tak dengar Khalil. Pandai lah kau. Ada adat tapi tak ada wajib syabah. Is it Khalil? Mana adat dia? Mana adat dia? Alkitab bukan khairu kan jalisan. Ni tasbih apa? Cepat. Tasbih yang pun belajar ada 3. Istidah mufassal. Apa yang ada? Dan mana musyabah dia? Betul. Okay. Betul. Ini adalah musyabah. So, ini lah saya nak jawab tadi. Ini adalah musyabah. Ini musyabah B. Okay. Mazhar, saya nak bagi clap hand sangat. Okay. Itu contoh dia. Okay. Apa dia tengok kat mana contoh-contoh soalan ni? Hampa pergi kat belakang muka surat. Muka surat berapa ni? Ini. Kalau hampa tamam, hampa boleh jawab semua soalan ni. InsyaAllah lulus.
lulus ataupun B. Okay, kalau hampa boleh jawab semua soalan. Okay, sebab ada baik akan easy kan. Lepas tu dok ini tak perlulah. Ini pun boleh. Tapi ini yang hampa kena praktis. Okay. Okay. Faham untuk tasbih ada soalan? Tasbih senang saja Okey, basically. Ustaz. Tasbih tahu ta'rif, tahu rukun dia ada 4 sahaja, and then dan ada jenis dia 3 sahaja. Okay, memang sebut sahaja payah sikit, tapi basically kalau hampa dah grab the basic, insyaAllah lulus. Nak A kena hafal, faham dan hafal. Ada 2 hari lagi insyaAllah boleh tak masalah. Okay, sekarang we go to isti'arah. Isti'arah ni adalah dia adalah tasbih sebenarnya. Okay. Dalam isti'arah ni, hamba kena fokus apa? Hamba kena tahu ta'rif dia. Hamba mesti hafal ta'rif dia. Ini lughatan. Talabu al-i'arah. Bahasa je yang ni dapat di 1 markah. Okay, ini adalah lughatan. Ataupun boleh ambil kat sini. Hiya talabu syai'in ma lil-intifa'i bihi. Maksudnya kat sini pun boleh dah. Lughatan. Okay. Ini adalah lughatan. Isti'arah lughatan. Wa talabu syai'in ma lil-intifa'i. Apakah isti'arah tu? Isti'arah tu pinjam. Itu maksudnya pinjam. Okay. Talabu meminta sesuatu untuk manfaat kepadanya. Kita pinjam apa? Kita pinjam buku sebab apa? Kita nak baca. Manfaat. Itu adalah segi lughatan. First segi isti'arah andal bayan ni, apa kena hafal juga ni? Orang-orang bayan. Orang-orang bayan ni apa dia? Ulama-ulama bayan ataupun ulama al-apa ni mengatakan isti'arah tu dia. Ni apa kena hafal kat sini lah. Daripada sini sampai sini. Dia kata apa ya? Dia isti'amalul lafzil ma'. Penggunaan sesuatu lafaz ataupun perkataan lah sebab kita menuliskan lafzin ma fi ghairi ma wud'alahu, bukan pada tempatnya. Okay, perkataan tu yang digunakan bukan pada tempatnya. Okay, and then li'alaqah musyabahah. Kenapa kita guna perkataan tu? Sebab perkataan yang dibuang dan perkataan yang digunakan ada alaqah musyabahah. Apakah itu alaqah musyabahah? Ada persamaan antara yang dibuang dan yang digunakan. Okay. Tetapi dia kata apa? Mesti ada qarinah mali'ah. Apakah itu qarinah? Qarinah ni adalah bukti ataupun ada perkataan lain yang menghalang. Menghalang apa? Menghalang daripada iradatil ma'na al-mawdu' lahu. Jadi kita kata apa? Isti'arah ni adalah penggunaan sesuatu perkataan yang dipinjam. Okay, contoh dia apa dia? Kita bagi contoh lah, kita bagi pening. Contoh dia, sampai tengok dekat sini ya. Takallama asadun fauqa al-mimbari. Apa rasa dalam 1, 2, 3 dan 4 ni, perkataan mana yang isti'malul lafzain fi ghairi ma wudi'a lahu? Perkataan mana yang isti'malul lafzain ma fi ghairi ma wudi'a lahu? Cuba hampa teka ataupun hampa bagi tahu kat saya. Dalam perkataan 1, 2, 3 dan 4 tu, mana satu? Cuba hampa type tahu dekat message tu, dekat chat. Saya nak tengok kamu faham ke tidak. Cepat antara perkataan 1, 2, 3 dan 4 tu, manakah perkataan yang dipinjam ataupun perkataan yang digunakan bukan pada tempatnya? Nampak rasa yang mana? Cepat. Saya perlukan jawapan. Asadun, betul. Okey, sekarang kita dah dapat ta'yin ataupun tentukan perkataan yang bukan pada tempatnya. Sekarang kita kena cari qarinah mani'ah. Mana qarinah mani'ah dalam ayat ni? Dalam ayat tu perkataan apa yang menjadi qarinah mani'ah? Bukti yang menghalang qarinah mani'ah. Ain iradati ma'nal mawdu' lahu fi istilahihi at-tafattu' ni. Cepat.
Nombor 1, 2, 3, 4. Yang mana yang menjadi qarinah mani'ah? Salah. Cuba lagi. Takallam. Takallama. Okay, takallama ni lah yang menjadi qarinah mani'ah. Menjadi bukti penghalang yang bahawa perkataan asadun ni didapatkan pada tempat yang sepatutnya. Kenapa kita cakap takallama ni adalah qarinah mani'ah? Bukti yang menghalang daripada penggunaan hakikat kepada asad. Kenapa? Kenapa takallama ni menjadi qarinah mani'ah? Betul, sehingga tak boleh cakap. So, apa saja perkataan yang ada dalam ayat isti'arah yang menghalang daripada kita faham makna mawdu' lahu fi istilah tu dikategorikan ataupun dinamakan qarinah mani'ah. Okay? Dalam isti'arah, kena ingat. Okay? Ada perkataan yang digunakan bukan pada tempatnya dan juga ada wujudnya qarinah mani'ah. Okay? Tashbih dengan isti'arah ni hampir sama. Sebabnya apa dia? Sebab isti'arah tu adalah one upper level daripada tashbih dalam balaghah. Okay? Kita akan belajar tashbih dulu and then baru kita belajar balaghah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab isti'arah tu adalah tashbih yang dibuang salah satu daripada rukun dekat tashbih. Rukun dekat tashbih tadi apa yang wajib disebut tadi saya cakap? Dekat tasbih tadi apa yang wajib disebut rukun dia tadi dekat tasbih? Musyabah Siapa bih. boleh? Yes, musyabah dengan musyabah bih tu wajib disebut di dalam tasbih. Dalam isti'arah tu apabila? Isti'arah tu adalah tasbih yang dibuang salah satu daripada tarafat tasbih ni. Sama ada dia buang musyabah ataupun dia buang musyabah bih. Apabila dibuang salah satu daripada ini, maka ayat yang berlaku itu adalah ayat isti'arah. Okey? Itu kena hafal. Isti'arah adalah tasbihun huzifa wahidun min harafaihi al-musyabbah wal musyabbah bih. Itu adalah isti'arah. Okey, isti'arah dia. Okey. Kejap ada apa? Yeah. Alright, thank you. Bye. Hello. Okey. Sekarang kita pergi okey. Sekarang Ya, cuba kalau tengok lagu dekat Ustaz. sini. Apa? Dah. Dengar tak sekarang? Dengar. Dengar? Okey, tadi terbuka lagu. Sorry, my bad. Okey, kalau pergi dekat sini cuba tengok dekat sini. Unzur ila hadhihi al-amsilah. Okey. Okey. Sekarang ini kalau hangpa tengok kan, apa jenis balaghah yang ada kat dalam ni? Apa jenis balaghah yang ada kat dalam tu? Betul? Dia tasbih apa? Tasbih tam. Tasbih tam. Betul? Ni tasbih tam. Okay, yang pada faham. Semua pada study. Very good. Kalau ni senanglah kan tasbih tam. Tasbih tam. Kenapa aku tulis bahasa Melayu? Kamu kan ada belajar bahasa Arab ni. Tasbih tam. Kalau ini tasbih apa?
Baligh. Khalid kan apa ni? Mujmal. Tasbih mujmal. Okay. Wan, nanti dia akan ada sangat tau. Hmm. Kenapa tasbih mujmal? Tu aku ikut jawapan Wan. Kenapa tasbih mujmal? Sebab dia ada tu tasbih. Bukan. Jawapannya bukan sebab dia ada. Sebab dia buang. Buang apa? Dia bang wajib syabah. Jawapan dia huzifah fihi wa syabah. Jawapannya mesti ada huzifah, bukan zikirah. Syabah. Bawah ni adalah tasbih apa? Baligh. Tasbih balik. Okay, macam mana jadi kinayah? Kinayah. Macam mana jadi kinayah? Kinayah dia apa dia? Macam mana jadi kinayah? Apa Ustaz? Macam mana daripada tasbih baligh ni nak jadikan dia kinayah? Macam mana? Macam mana? Uh, bukan. Kinayah ni adalah tasbih baligh ataupun tasbih baligh yang dibuang salah satu daripadanya. Sama ada dia buang musyabah ataupun dia buang musyabah bih. Betul tak tadi yang kita baca tadi? Okey, bila dibuang salah satu daripadanya, kita kena sebut qarinah mani'ah kat sini tadi. Yang aku ada kat sini. Okey. So sekarang macam mana? Dia cuba soalan suruh buat kinayah. Macam mana apa nak buat? Yang pertama adalah hampa kena buat macam ni. Yang pertama ini. Pertama start dengan tasbih baligh. Okey. Buat tasbih baligh, ini buang salah satunya. Paling senang adalah kita buang musyabah. Okey, kita sebut itu asadun. Okey, terus kita tulis asadun. Ini cara nak buat kinayah lah kalau soalan tiba-tiba suruh buat kinayah kan. So, tulis asadun. Apa yang asadun? Apa yang asadun dengan Khalid ni ada persamaan? Apa? Asadun kita kan alal mimbar tadi kan? Alal mimbar. And then kita kena letak satu sifat. Satu sifat yang ada pada Khalid tapi tidak ada pada singa. Apa dia? Satu sifat. Takalam. Selain pada takalam, okay lah. Selain pada takalam tu betul. Selain pada takalam. Saya takkanlah semua jawapan 40 orang takalam. Imam Sifat kata apa syuja'. lagi? No, syuja' tu adalah sifat yang sama. Dua-dua syuja'. Sekarang ni Berdiri, sifat Ustaz, yang berdiri. ada Asad pun berdiri juga. Cuma dia berdiri kaki 4. So, sekarang sifat yang ada pada Khalid tapi tidak ada pada Asad. Yang bertakalam? Betul. Lagi? Taqra'a. Betul. Lagi? Macam tu lah bila nak buat istiarah ni, mesti ada qarinah ni yang menghalang daripada kita faham kata memang Asad tu duduk atas mimbar. Boleh jadi Asad tu ada duduk atas mimbar. Tiba-tiba singa tu sesat masuk dalam masjid and dia duduk atas mimbar. Boleh jadi. Tetapi kita nak jadikan ayat tu adalah ayat majazi ataupun ayat tu ayat ghairu haqiqi. So kita akan sebut, kita akan datangkan satu sifat yang ada pada manusia tapi tidak ada pada Asad tadi. So pada tasyarah, takallam, ta'allam, taqra'. Kalau kita guna perkataan ta'kulu, adakah dia akan menjadi isti'arah ataupun tidak? Ta'kulu, tashrabu. Jadi tak? Dak. Jadi kenapa tak jadi? Sebab Asad makan
Muhammad pemakan. So, dah tak jadi isti'arah. So, kita kena datangkan satu sifat yang ada pada manusia saja ataupun yang ada pada Khalik. Okay. So far faham cara nak buat isti'arah kan? Okay. Okay, isti'arah ada berapa jenis? Actually ada banyak jenis. Ada 4 ke 5 kan kita ingat. Tapi saya rasa hampa setakat mengaji isti'arah tasrihiyah dan juga isti'arah apa satu lagi? Apa satu lagi? Makliyah. Dua tu je kan? Belajar tak? Isti'arah lain. Tak kan? Tasbih pun hampa tak belajar kan tasbih dhimni dan juga tasbih tamthili. Tak belajar kan? Betul tak? Pernah dengar tak tasbih dhimni dan tamthili? Belajar ke tidak? Okey, tak apa. Sebab tajwid tamthili dengan tajwid dhimni ni memang susah sikit. Kalau nak cover malam ni memang tak sempat. So saya sikit je susah. Saya ambil yang senang saja. Okey. Isti'arah. Okey. Belajar tapi ustaz tak tekankan. Maksudnya takkan naik final lah. Okay. Sebab dhimni ni hampa kena ambil, hampa kena ta'yin. Ta'yin cuba tentukan musyabbah dan juga musyabbah bih tu berdasarkan pemahaman ataupun berdasarkan kandungan dalam ayat tu. Dia bukan bagi buat ayat panjang, dia tak akan sebut directly musyabbah dan juga musyabbah bih itu. Mungkin dia describe something, apa yang didescribekan tu adalah musyabbah dan juga apa yang satu lagi tu adalah musyabbah bih. So dhimni ni dah macam payah sikit. Okay. Kalau apa masuk bahasa Arab ataupun kos bahasa Arab, diploma bahasa Arab atau bahasa Arab, mungkin aku belajar kot. Asalnya level ni hampa rasa tak belajar kot. Okay, dah terlalu mendalam. Tak kalah budak-budak diploma Arabic. Okay, so kita pergi dekat isti'arah ada 2 jenis. Isti'arah yang pertama adalah isti'arah apa? Tasrihiyah. Okay. Tasrihiyah tu apa dia? Tasrihiyah tu apa? Yusarrahu fiha bil musyabbah. Okay, disebut musyabbah bi dan dibuang musyabbah. Okay. Takallama asadun fawqa al-mimbar. Disebut apa dia? Yang disebut adalah musyabbah. Yang disebut adalah musyabbah bih. Mana musyabbah bih dia? Musyabbah bih dia adalah al-singa. Asadun ni adalah musyabbah. Okay, apa yang dibuang? Yang dibuang adalah musyabbah. Okay, musyabbah. Musyabbah bih. Apa yang dibuang? Dibuang adalah musyabbah bih. Okay, musyabbah tak ada. Apakah musyabbah yang dibuang? Hampa sebut siapa? Hampa rasa siapa? Siapa yang dibuang dalam ayat ni? Bukan. Takkan lama salah soalan saya. Saya minta maaf. Takkan lama asadun fawqa al-mimbar. Okay, kita tahu isti'arah dibuang salah satu, sama ada dibuang musyabbah ataupun musyabbah bih, betul tak? Betul, asal ada musyabbah bih. Mana musyabbah dia? Salah. Sekali lagi, try lagi Muhammad Ahmad Khalil. Asal, betul. Teruskan. Okay, saya tulis. Fawqa al-mimbar. Okay, betul. Soalan seterusnya, kenapa Syekh? Kenapa bukan Insan ataupun kenapa bukan Fatimah? Kenapa bukan Aisyah? Hmm.
Betul? Macam tu ke. Betul? Good, 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 good. So you understand lah what I'm trying to ask. So, ini adalah musyabah bi, musyabah bi. Ini adalah musyabah yang dibuang. Mana qarinah dia? Qarinah dia mana? Takallama asadu fauqa. Mana qarinah mani'ah tadi? Kan kita ada baca tadi, bila isti'arah mesti ada qarinah mani'ah. Perkataan mana satu? Cepat. Apa member kan takkanlah. Apakah maksud qarinah mani'ah tadi? Bukan. Qarinah adalah bukti. Bukti. Bukti yang menghalang. Betul. Takalam. Takalam ni yang punya dia qarinah dia. Okay. Mana lagi yang senang Ini tasrihiyah. Macam ni juga. Kita tengok sini Ini pun tasrihiyah juga. Okay. Ra'aitu asadan ala farisihi. Kalau ayat tu setakat ra'aitu asadan, dia akan jadi ayat isti'arah ke tidak? Okey, sebelum tu. Apa maksud ra'aitu asadan ala farasihi? Apa maksud dia? Cuba cari seorang. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Seorang cari maksud. Saya tak ingat. Apa maksud ra'aitu asadan ala farasihi? Saya melihat seekor singa di atas kuda. Ala farasihi ni kuda. Sekejap Kuda. Atas kuda. Okey, soalan yang pertama. Kalau saya buang, kalau ayat tu hanya terhenti ra'aitu asadan sahaja, dia akan menjadi jumlah isti'arah tak? Tashbih kinayah. Tashbih kinayah. Soalan saya, cuba lagi. Kenapa? Okey, kalau you cakap kinayah, kenapa you cakap? Kinayah? Apa maksud kinayah? Apa yang lupa? Kira macam ke depan sangat ada kali. Cepat, ra'aitu asadan. Apa maksud ra'aitu asadan? Imam kata dia jadi ayat biasa hakikat. Betul. Dia akan jadi ayat biasa saja, dia akan jadi hakikat. So nak jadikan dia isti'arah tu pada kita letak qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah ni adalah atas kuda ni lah. Atas kuda ni akan jadi qarinah dia. Kenapa? Kenapa dia jadi qarinah? Kenapa ala farasihi ni? Apa? Lagi? Dia bukan tak logik singa menaiki kuda. Singa kalau jumpa kuda, dia buat apa? Gaduh. Dia makan. Dia makan. Tak boleh payang singa. Ya, dia makan. Betul adik. Kan dia makan. Dia belah. Boleh lah. So, ala farisihi ni akan menjadi qarinah dia. Okay, sekarang kita tahu asadan ni adalah musyabah ke musyabah bih. Macam mana you nak tahu asadan ni musyabah ke musyabah bih? Okay, kita dah tengok dah qarinah dia. Lepas tu sekarang, asadan ni musyabah ke musyabah bih?
Bukan perumpamaan musyabah itu. Musyabah bih Apa musyabah dia? Siapa yang tunggang kuda? Lisan. Boleh? Lagi siapa lagi? Siapa lagi tunggang kuda? Anak. Boleh lah Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okey. Sekarang musyabah bih yang dibuang. Musyabah yang dibuang, musyabah bih yang disebut kat sini. So, dia akan menjadi isti'arah apa? Isti'arah tasrihiyah. Okey, kena hafal. Tasrihiyah tu apa dia? Tasrihiyah tu musyabah bih disebut, musyabah dia dibuang. Okey, bila dibuang mesti ada qarinah mani'ah. Itu isti'arah tasrihiyah. Okey. Ada banyak contoh dalam ni. Baca dan pilih yang mana senang untuk kamu faham. Sekarang kita pergi dekat isti'arah. Isti'arah apa satu lagi ya? Okey, isti'arah makniyah. Okey. Kalau tadi, kalau tasrihiyah kita sebut musyabah bih. Kalau makniyah kita buang. Kita buang dia. Kita buang musyabah bih tapi kita sebut. Kita sebut sesuatu lazim. Kelaziman yang ada dekat musyabah bih tadi. Tadi kita sebut kelaziman musyabah yang dibuang. Tapi dekat makniyah, kita sebut kelaziman musyabah bih yang dibuang. Faham tak? Okey. Musyabah dan juga musyabah bih. Dekat tasrihiyah, kita sebut kelaziman musyabah yang dibuang. Kalau dekat makniyah, kita sebut kelaziman musyabah bih yang dibuang. Okey, contoh daripada dia. Contohnya kita ambil yang senang saja. Kenapa kita nak susahkan diri sendiri? Hampa pergi dekat, ni nampak tak ni? Misrul Hadis Ibn Umar. Muka surat berapa tak? 76. Yang hampa pergi dekat muka surat 76 kan? Ni hadis Nabi ni, Buniyal Islamu ala khamsin. Ni baca ni. Ayat dia dekat mana? Ayat dia yang menjadi isti'arah tu adalah kat sini. Buniyal Islam. Okay. Apa maksud buniyal Islam? Apa maksud buniyal? Apa maksud buniyal? Cepat, apa maksud buniyal? Iman kata terbinanya. Betul, terbina. Terbina. Selalunya kita bina apa? Kita bina relationship. Tidak. Kita bina apa? Tiang. Cuba lagi. Islam. Cuba lagi. Kita bina apa? Agama iman kata. Cuba lagi. Selalunya kan, kalau hampa guna perkataan rumah, betul? Kita bina rumah. Ataupun kita bina jambatan. Ataupun kita bina bangunan. Kita bina apa lagi? Sekolah. Sekolah, betul? Ini perkataan bina diguna pakai untuk benda-benda alam ni. Tapi dekat Islam, nampak kat Islam? Nampak tak? Kita dah buat Islam. Tapi kita tahu orang tu Islam, dia dah praktiskan ajar apa rukun-rukun Islam ni. So, Islam ni adalah ghairul mahsus yang tidak boleh dilihat secara hakikinya. So, Islam ni kita akan jadi dia musyabah kan musyabah bih? Musyabah kan musyabah bih? Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah rumah. Yang dibuang adalah bangunan. Let's say rumah lah. Rumah. Cepat. Islam seperti rumah ke rumah seperti Islam? Cepat.
Islam seperti rumah kan rumah seperti Islam? Cuba jawab. Cepat. Rumah seperti Islam kan Islam seperti rumah? Rumah seperti Islam. Rumah seperti Islam. Rumah seperti Islam. Atau Islam seperti rumah. Dia adalah yang mana satu? Dan Islam itu adalah seperti rumah. Betul tak? Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah musyabah bih. Okey, musyabah bih yang dibuang. Ini yang tak ada. So, ini adalah musyabah bih. Ini adalah musyabah. Okey, dekat isti'arah. Isti'arah apa tadi? Makniyah. Isti'arah makniyah ni, kita buang musyabah bih. Kita buang musyabah bih ni. Okay, kita tak nak musyabah bih. So, kita datangkan dengan satu kelaziman ataupun sifat dekat daripada rumah, iaitu pada buniyah. So, buniyah ni akan jadi apa? Kalau dekat isti'arah, dia akan jadi qarinah mani. Qarinah mani. Okay. So, jawapan dia apa dia? Jawapan dia adalah buniyal Islamu ni ada isti'arah makniyah. Kenapa kita buat isti'arah makniyah? Sebab musyabah bih dia dibuang. Apakah musyabah bih yang dibuang? Musyabah bih yang dibuang adalah rumah ataupun bangunan tadi. Okey. Kenapa kita kata rumah ataupun bangunan yang dibuang? Sebab kita datangkan dengan satu sifat kelaziman bagi rumah ataupun bangunan. Perkataan itu apa? Perkataan itu adalah buniyah. Okey, ada faham? Itu adalah cara untuk nak menjawab soalan isti'arah. Okey, dekat belakang ni ada penjelasan saya nombor apa tadi. Okey. Lepas tu sama juga dekat sini. Kalau kau tengok ni kan, bakat as-sama'u 'ala syahidi. Apa maksud bakat? Bakat ni maksud dia adalah apa maksud bakat? Siapa tahu maksud bakat? Bakat sini maksud dia menangis. Menangis. Okay. Siapa yang menangis kat sini? As-sama. As-sama ni langit kawan. Langit. Okay, langit. Ala syahid. So, kita akan tahu dah mana qarinah dia. Mana qarinah dia? Siapa nak try jawab mana qarinah dia? Bakati. Kenapa bakat tu adalah qarinah dia? Sebab apa bakat adalah qarinah? Menangis betul. Menangis biasanya untuk manusia. Okay? Nanti bila jawab macam tu, jawab dalam bahasa. Okay, jangan jawab dalam bahasa Melayu. Jawab bahasa Melayu nanti tak dapat markah. Kenapa? Kerana bakat ni adalah sifat min sifatil al-insan. Okay? Jika al-insan wa al-apa? Al-musyabbah bih mahzuf. Okay, jawab dah begitu. Okay. Right? Okay. Itu sahaja untuk isti'arah. Senang. Isti'arah senang sahaja. So, contoh soalan dia. Contoh soalan dia. Kalau saya dulu, saya akan buat soalan macam mana? Yang pertama, saya akan tanya ta'arif. Saya akan tanya ta'arif. Saya akan tanya apakah itu makniyah.
Apakah itu tasrihiyah? Kan, betul tak? Lepas tu yang kedua saya akan tanya perbezaan. Apa perbezaan dua tu? Apa perbezaan antara tasrihiyah dan juga matniyah? Siapa tahu perbezaan? Kalau so farrik. Farrik. Perbezaan. Apa jawapannya? Tahu boleh jawab. Dia apa jawab hari ni? Sebelum jawab final nanti. Apa perbezaan antara tasrihiyah? Ustaz, Ha? yang perbezaan tu yang sebut kelaziman musyabah yang dibuang tu ke? Cuba lagi. Apakah perbezaan antara Uh, matniyah? masa saya belajar dulu, Ustaz saya cakap, kalau tasriyah dia beza dekat musyabah dia. Dekat dia punya macam orang yang buat perkara tu. Cik isim Kalau makniyah dekat dia punya perbuatan. Hampir tepat. Make it simple. Apa lagi Syariza? Cuba try lagi. Apakah perbezaan antara matniyah dan juga tasrihiyah? Maksudnya, Perbezaan antara matniyah dan juga tasrihiyah. Jawapannya simple je sebenarnya. Siapa nak try lagi? Cepat Syah. Syah. Kalau letak ta'rif, apa dia kali? Mhm. Okay, hampa nak bagi yang complicated ni. Nanti kalau tanya dalam bahasa Arab nanti, apa nak jawab macam mana? oh kan macam ni. Tasriyah Go. tak musyabah. Makniyah tak musyabah Mhm. bih. Betul. Itu perbezaannya. Okay, zukira fihi, zukira ataupun huzifa. Okay, makniyah sebab apa, tasrihiyah sebab apa. Okay, itu perbezaannya. So basically, letak ta'rif. Tapi kalau letak ta'rif tu terlalu panjang. So letak je zukira, perkataan zukira, zukira fihi ataupun huzifa fihi. Huzifa ni buang. Okay, so zukira ni Ustaz, disebut. Teruskan. Ustaz kalau macam tu ayat macam la yujad ke la maujud ke boleh tak? Kalau lupa istilah dah. Boleh? Boleh. Okay Ustaz. Sama maksud. Okay. Lepas tu, tadi tarikh perbezaan and then macam biasalah dia akan tanya contoh. Okay. Lepas tu yang keempat dia akan suruh buat. Ayat. Bina yang syarat pada aku lupa dan aku tinggal. Kawin jumlatan fiha. Apa? Isti'arah matniyah ataupun tasrihiyah. So yang ni pun senang. Apa hafal je salah satu, sampai boleh jawab. Okay. Bina ayat. Okay. Ada soalan? Selalunya soalan berkaitan itu je. Ta'rif, perbezaan, dia akan suruh bagi contoh, and then dia akan suruh kahwin lah. Okay. Okay, semua contoh-contoh dia mungkin banyak, so hampa kena baca 2-3 kali supaya hampa familiar. Bila familiar, hampa boleh jawab lah soalan. Kalau hampa tak baca, tak familiar, then hampa tak boleh nak guess. Hampa tak boleh nak agak lah, hampa boleh jawab. Okay, itu je kot. Saya jawab apa lagi lepas tu? Ni tadribat dia. Macam saya cakap tadi lah, tentukan sama ada istiarah tasriyah ataupun matniyah. So kalau hampa baca ni memang ada kat dalam apa, contoh-contoh ni semua ada dalam nota ni dan dia terang satu-satu. Itu tasriyah ke, itu matniyah ke.
Okay. Lepas tu, mana ayat ada lagi ya? Macam ni, dia suka kahwin. Ini kan tashbih. Tashbih ni ada empat rukun. So, dia suruh jadikan isti'arah tasriyah atau makniyah. Macam mana nak jadikan isti'arah tu? Macam tadi ya. Kalau buang as-saif, datangkan sifat dia. Kalau buang lisan, datangkan sifat lisan tu. Okay. Apa lagi ya? Itu kinayah tak masuk kan? Lepas tu tajuk apa pula? Boleh tak tolong chat? Rasanya bayan ni isti'arah dan tasbih je kan? Yalah, tenang je. Kan dia cakap laras tenang. Uslub. Yes, hampa kena. Selalunya contoh, lecturer takkan ambil luak daripada buku. So, kalau hampa baca buku doktor tu, tak hafal for me lah. Tak hafal pun tak apa, at least hampa familiar. So, bila jawab dalam exam nanti, hampa tahu, oh, aku pernah baca benda lah ni. So, hampa boleh jawab. Ni kalau tak baca langsung, buat to-do. Kertas kosong. Okay, next tajuk apa dia? Kita stop dekat 10.30 lah. Uslub Next insya'i, tajuk. uslub khabari. Syair khabari. Itu tajuk apa? Kau surat apa? Bukan ibtidai talabi ikari tu ke? Alah, uslub insya'i Bukan. dengan uslub khabari. Okay, baik Kak Itu Syarida. tajuk. Hai. Itu kat mana? Tajuk mana? Indah Ma'ani ya? ke bawah-bawah Cikgu ni? Ma'ani Iman kata. Ma'ani ya? Kau surat apa? Tak jumpa ni. Aku dari tadi scroll tak jumpa. Kau surat apa tolong? Majlis Musa. Jalan. Tak dengar kali buat apa? Ni 220. Terlajak kan. Ni ya? Okay. Nampak. Okay, khabari dengan insya'i. So sekarang, rasanya hampa baca lah dia tak ada ilmu ma'ani ni. Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Okay, saya skip. Okay, mana khabari? Ainal khabari. Oh, alamak, tak ada kat sini. Insya'i. So, khabari tak ada lah. Mana, macam mana ni? Khabari kat mana? Ada nota lain ke? Tak silap saya dia bawah-bawah lagi tu. Just buat ikna. Sudah. Tauqid inqasar. Tak masuk ke? Macam mana nak study ni? So nak exam pun tak kejap. Okay. Ini nota saya dululah. Saya tak pasti hampa ada ke tak. Menarik. Nanti saya Saya share. ada. Saya ada. Okay. Ambil dari sini ya. Untuk talabi, bukan talabi apa tadi? Khabari ambil kat sini. Okay. Kat sini. Nanti minta dekat Syah. Syah kan? Syah ada kan? Syah share dengan mereka. Ada dah. Syariza share. Oh, baik. Okay. Kena scan tu. Share lah sekarang kat depo Syah supaya dia boleh download dan tengok sekarang. Saya pergi tengok.
Okay. Saya boleh start ke? Saya macam Usha. Boleh je Ustaz, nanti saya bagi asing waktu tu. Okay, baik. Okay, sekarang fokus dulu dekat skrin ni ya. Okay. Uslub ni di bawah ma'ani. Khabari. Kenapa? Apakah itu uslub khabari? Uslub khabari itu adalah apa yang ni. Al-kalam alladhi yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Okay. Percakapan itu khabari ya. Khabari itu adalah satu percakapan yang di mana dalam percakapan tu ada kebenaran ataupun pendustaan. Bila dah bercakap tu, kita tahu statement tu salah ataupun statement tu dusta. Macam mana kita nak tahu? Salah satunya adalah bisarfil nazari ila an qa'ilihi. Kita tengok siapa yang cakap. Kalau cakap tu adalah seorang pendusta, so kita tahu itu adalah statement yang bohong. Okay. Basically, uslub khabari fokus dekat sini. Al-kalam alladhi yahtamil as-sidqa wal kadhiba. Okay. Bila kita baca statement tu ataupun kita baca jumlah tu dan kita boleh tahu jumlah tu salah ataupun betul, secara automatik dia adalah uslub khabari. Okay. Contoh ma ismuka. Apa maksud ma ismuka? What Apa is your maksud ma name? ismuka? What is your name? What is your name ni ada tak? Apa dia? What is muka ni, what is your name ni, dalam ayat ni ada tak benar ataupun salah? Tak ada. Tak ada. So dia bukan uslub khabari. Okay. Bila kita baca ayat tu, kita tak boleh nak decide sama ada betul ataupun salah. Dia bukan uslub khabari, dia akan jadi uslub insya'i. Okay. Sekarang kita fokus dekat uslub khabari dulu. Okay. Uslub khabari tu pada uslub yang di dalamnya ada as-sidqa wal kadhiba. Anwa' dia. Anwa' dia ada berapa? Ada 3. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama dikatakan al-ibtida'i. Okey, ibtida'i. Ibtida'i ni apa dia? Ibtida'i ni adalah permulaan. Okey. Jenis yang pertama adalah al-uslub al-khabari al-ibtida'i. Apakah itu uslub khabari ibtida'i? Al-khabar mulqa yang disampaikan ala khalil zihni. Okay, untuk orang yang tak tahu apa-apa. Apa maksud tak tahu apa-apa? Maksudnya dia tak tahu pun tentang berita tersebut sebelum ini. Okay. Okay, fala yahtaju ila mu'akkidat. Dan dia tidak memerlukan mu'akkad. Okay, mu'akkad ni apa dia? Mu'akkad ni kata penguat. Sesungguhnya, betul. Itu nanti kita akan baca. Okay, itu ibtida'i. Yang kedua, kita ada uslub khabari at-talabi. Okay. Uslub khabari at-talabi ni apa dia? Khabar yang disampaikan kepada al-mutaradid fil khabar. Mutaradid fil khabar ni adalah orang yang mempersoalkan. Aku cakap, aku handsome. Itu adalah satu statement. And then tiba-tiba bila kita cakap dekat kalian cakap, betul ke handsome? So, bila dia jadi mutaradid, so kita memerlukan sayahtaju ila mu'akkadin. Kita memerlukan satu mu'akkad. Satu kata kuat. So, kita kena tambah satu lagi. Sesungguhnya aku handsome. So bila ada sesungguhnya, ada satu mu'akkad, so dia akan menjadi uslub khabari at-talabi. Okay. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah uslub khabari al-inkari. Uslub inkari ni apa dia? Khabar yang disampaikan kepada munkaril khabar. Orang yang mendustakan khabar tu. Tadi dia mempersoalkan betul ke? Lepas tu, kalau ingkar ini adalah kita sampaikan ke orang yang mendustakan apa tidak menerima langsung kenyataan tu. No, hang tak handsome, dia cakap macam tu. So, bila dia cakap macam tu, so kita kena buat apa? Kita kena letak dua mu'akkad ataupun lebih. Wallahi, aku bersumpah sesungguhnya aku handsome. So, bila ada dua ataupun tiga perkataan mu'akkad, okay, mu'akkad, so dia uslub tu akan menjadi ingkari. Okay, contoh kita ambil ayat biasa lah.
Sekolah besar apa dia? Sekolah besar. Sekolah besar. Al-madrasatu. Besar apa dia? Kabir. Kabirun ke Kabirah. kabiratun? Kabiratun. Okay. So ini akan satu in al-madrasatu al-madrasata. Allah. Apa benda ni? Kabirah. Kata wallahi inna al-madrasata kabirah. Okay. Inilah contoh ayat ni, ayat paling simple lah saya ambil untuk nak memahamkan kamu. Ayat yang pertama ni disebutkan uslub khabari. Uslub khabari apa tadi? Ibtida. Ibtidai. Sebab apa ibtidai? Sebab la yahtaj ila muakkad. Tidak ada satu pun muakkad. Okay. Yang kedua ni, kita akan sebut dia talabi. At-talabi. At-talab ni apa dah? Talab dia meminta. Dia meminta apa? Dia meminta kepada satu sahaja yujad muakkad wahid. Ada satu saja muakkad. Kalau ada wallahi, yang ketiga ni sebut ingkari. Sebab apa? Dia ada wallahi satu, dan ada inna ni dua. So, lebih daripada satu dah akan jadi al-inkari. Okay, yujad aksar min wahid. Aksar min wahid muakkad. Okay. Ini ayat biasa. So, kalau kita nampak je madrasah kabirah akan jadi ibtidai. Kalau ada inna satu sahaja, dia akan jadi talabi. Kalau dia ada dua dan tiga, so dia akan jadi uslub khabari inkari. Okay. Apakah contoh-contoh ada waktu taukid? Ni kan hampa-hampa lah semua-semua ni. Ada inna, anna, qad, qasam. Qasam ni wallahi, wallahi. Okay. Selalunya ayat-ayat simple kita ambil inna, anna, qad, qasam. Itu sahaja. Yang lain-lain ni hampa nak apa boleh tak rasa. Soalan yang berkemungkinan akan naik adalah tobaan lah, dia akan tanya ta'rif. Okay. So, inilah ta'rif dia. Bukan apa yang 1, 2, 3. Okay, ini ta'rif dia. 1, 2, 3 dan juga 4 ta'rif. Kalau dia tanya perbezaan. Beza dia apa dia? Beza dia apa dia? Beza dia dekat sini tadi. Ini beza dia. Kalau ibtidai tidak memerlukan muakkad, kalau talabi perlukan satu sahaja muakkad, kalau ingkari dia memerlukan dua ataupun tiga. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua apa dia? Beza satu. Beza satu dia adalah adadu al-muakkad. Perbezaan yang kedua apa dia? Perbezaan kedua hampa kena tengok dekat ta'rif dia ni. Cuba hampa tengok dekat ta'rif ni. Apa yang beza yang pertama? Apa yang beza yang hampa nampak? Cuba seorang teka ataupun bagi jawapan. Jenis orang yang dengar tu. Yes. Jenis orang. Oli, Apa dia? mutardi, muka. Betul. Jenis orang. Betul. Good. Okay. Ini ahli zihni mutaraddid dengan munqadil khabar. Bahasa Arab dia panggil apa? Bahasa Arab dia apa dia? Bahasa Arab dia adalah hal keadaan. Keadaan siapa? Al-mukhatab. Orang yang kita bercakap dengan tu. Al-mukhatab dia ada tiga. Okay. Khali zihni. Apa tadi? Mutaraddid dan juga al-munkar.
Okay. So ini perbezaan dia. Ada dua. Satu adat taukid, adat muakkad. Yang kedua adalah hal mukhatab. Okay. Dan soalan yang kemungkinan akan tanya, ta'rif perbezaan, macam biasalah, dia akan tanya contoh. Contoh buat sendiri. Okay. Kawin, buat bina ayat. Okay. Senang. Easy. Ada soalan? Faham Faham Okay. Sekarang kita pergi dekat yang terakhir mungkin malam ni. Terus kan. Kita pergi dekat insya'i. Mana insya'i? No. Gharat. Saya tak faham. Saya tak pasti gharat ni hampa belajar ke tak? Belajar tak? Tak. Belajar tak gharat? Tak. Ha? Tak. Sure. Tak belajar? So kita skip lah. Insya'i. Kalau Talabi tadi, kita go to insya'i ya. Kalau khabari tadi, dia ada betul ataupun kesalahan. Kalau insya'i, dia tidak ada betul ataupun salah. Okay, dia tidak ada betul ataupun salah. La yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Dia tidak membawa, antum tidak membawa betul ataupun salah. Itulah insya'i. Okay, insya'i ada dua. Sama ada talabi ataupun ghairu at-talabi. Sama ada talabi ataupun ghairu talabi. Apa maksud talabi? Maksudnya dia meminta. Dia meminta. Meminta apa? Kita bacalah contohnya macam ni. Okay. Kalau talabi, kita fokus dekat talabi dulu. Okay. Insya'i talabi ni, dia minta sesuatu. Mungkin ghairu hayatin wa talab. Mungkin tidak akan dapat pada waktu tersebut. Contoh yang ada talabi ada 5. Saya tak pasti kalau hampa belajar semua ni. Yang pertama al-amru. Yang kedua an-nahyu. Yang ketiga at-tamanni. Yang keempat istifham. Yang kelima adalah an-nida. Hampa nampak je al-amru. Al-amru ni al-amru tu adalah fi'il amar. Kan? Hampa nampak je fi'il amar. Terus dia hampa katakan itu adalah uslub insya'i talabi yang dia letak amar. Okay? Contoh daripada qum. Lagi iqra. Semua-semua tu adalah ini contoh dia. Uktub. Iqra. Nampak je fi'il amar terus hampa tulis itu adalah uslub talabi amar. Okay? Kemudian kita ada an-nahyu. An-nahyu ni talabul kaf. Maksudnya kita tak nak orang tu buat. Jangan makan. Jangan tidur. Nampak law kat depan ni, itu adalah an-nahyu. Okay? And then kita ada tamanni. Tamanni ni hampa tengok perkataan laita. Hampa nampak je perkataan laita dalam ayat tu. Terus hampa jawab uslub insya'i talabi at-tamanni. Okay? And then kita ada istifham. Istifham ni hampa kena hafal lah ada wajib istifham tu. Kan? Min ila an ala salah. Istifham siapa dia? Apa ada istifham? Man. Tak ingat aku ni. Man. Maza, limaza, bimaza tu semua kena hafal. Nampak je perkataan man, maza, limaza, ada wajib istifham tu, terus jawab uslub insya'i talabi istifham. Dan juga an-nida. An-nida ni tengok perkataan dia sahaja kat depan tu. Nampak je ya, terus jawab an-nida. Okay. Lepas tu ghairu talabi ni yang tidak meminta. Dia kadang menyatakan sahaja. Contoh cantiknya apa ni? As-sama apa dia? Langit. Itu je. Dia tak suruh pun hang setuju ataupun tidak. Dia sekadar mengekspreskan sahaja. Okay? Lepas tu juga ghairu talabi tidak meminta apa-apa pun. Dia sekadar express. Lepas tu qasam. Qasam ni dia sekadar nak bersumpah sahaja. Lepas tu ada taraji. Taraji ni hampa tengok perkataan la'alla dan juga asa. Nampak je la'alla asa terus letak taraji. And then kita ada madah dan juga zam. Madah ni puji, zam ni adalah keji. Okay, contoh-contoh fi'il untuk madah adalah ni'mah. Nampak ni'mah dan juga bi'sa ni terus jawab. Okay, madah adalah ni'mah. Bi'sa ni untuk zam.
Okey, senang sahaja. Contoh soalan, antara soalan ni kan, yang akan ni, dia akan bagi list Dia akan bagi list contoh soalan, dia akan bagi senarai jumlah. Jumlah tu boleh sentence kan. Dia akan bagi 10 ayat and then dia suruh tentukan jenis uslub. Kalau dia kata uslub saja, hamba sama ada uslub khabari ataupun insya'i. Uslub khabari ataupun insya'i. Okey. Kalau dia kata suruh tentukan lagi sama ada khabari apa, ini hamba kena letaklah. Khabari ada 3, insya'i ada 2. Talabi dan juga ghairu talabi. Bawah talabi ni ada 5, bawah ghairu talabi ni pun ada 5. So kena hafal contoh dan juga cara-cara nak kenal ataupun tentukan uslub ni. Saya rasa untuk tajuk ni besar kemungkinan soalannya adalah sekadar takrif, perbezaan dan juga dia akan bagi ayat banyak-banyak, hamba kena tentukan. Dia uslub khabari ke, dia uslub insya'i ke. Kalau dia uslub khabari, hamba kena beritahu. Khabari tu talabi ke, ibtida'i ke, muntari. Macam tu lah. Contohnya ada soalannya. Okey, saya rasa begitu. Okey, ada soalan? Ada soalan? So far? Semua faham Faham Ustaz. Okey, katanya itu je kot untuk malam ni. Kalau nak express semua, mampus sampai nak. Saya pun sakit kepala, hamba pun sakit kepala. Mungkin esok kalau saya sempat, kita revise tajuk seterusnya lah. InsyaAllah. Kenapa Syah? Aisyah, 5 lah. Ustaz, Hmm. esok boleh apa tu ajar ilmu badik ke? Boleh ke? Saya rasa esok kalau free kita proceed tajuk yang saya tak sempat malam ni. So malam ni, hampa fokus untuk revise balik tajuk yang kita baca malam ni. Okay, hafal dan fahamkan tajuk malam ni. So esok habis tajuk baru pula. So tidaklah hampa hafal semua sekaligus. Okay? Okay? Baik. Doa dekat mana? Doa kita meminta. Doa tu kita meminta talabi, betul? Betul Syah? Cuba hang teka. Dalam banyak-banyak tu, dekat doa talabi tu, dia bawah mana? Dia bawah al-amru ke nahyu ke tamanni ke mana? Doa tu, Aisyah. Kita kata doa tu talabi, betul? So bila talabi, kan dia ada 5. Dia ada al-amru, an-nahyu, at-tamanni, istifham dengan an-nida. So doa tu di bawah mana satu? Bawah ini ke, bawah ini ke, bawah ini ke, bawah ini ke, bawah ini ke? Yang mana satu? Tidak. Al-amru. Salah, al-amru. Okay? No, al-amru. Ini semua pengarah rakan sebaya. Al-amru. Mana satu betul Ustaz? Al-amru. Kita meminta. Bila kita meminta tu, kita memberi arahan. Semuanya martabat dalam amar tu akan ada banyak lagi pecahan. Adakah yang meminta tu lagi tinggi daripada yang maksudnya kita minta pada Allah kan? So martabat ataupun makan kita tu adalah lebih rendah daripada Allah tu. So itu nanti kita explain lain lah. Tapi secara khulasah dia, doa tu di bawah amal sebab kita meminta sesuatu. Right? Okay? Ada soalan-soalan lain? Ustaz, untuk nidak tu untuk apa pula? Kan contoh ada tu ya ibarat Allah kan. Dia tak doa ke? Bukan. Dia memanggil. Ya Wan.
Dia memanggil. Oh, dia panggil. Kan ada ya kat depan ni. Oh, Ya. okey. Faham. Ada soalan lain? Mazhar ada soalan. Mazhar tak dengar suara Mazhar ni. Kalau tidak dalam kelas dia dah yang pandai ni. Okey, taroji. Taroji ni ada perkataan la'ala ni. La'ala dan juga asa. Nampak je perkataan asa dengan la'ala dalam ayat tu, automatik adalah taroji. Taroji adalah pengharapan. Kita mengharap. Mengharapkan Allah itu memberi al-fatah, kemenangan. Macam tu. Aman ni dan juga taroji ni maksudnya mengharap. Tapi penggunaan perkataan dia adalah laika. Dekat taroji ni adalah la'ala dan juga asa. Okay. Baik. Ada soalan lain? Dah Semua faham Apa dulu. Kalau ada soalan apa-apa, hampa bincang each other. Kalau hampa tanya saya pun esok saya raja, mungkin saya akan ada. Saya tak ada tengok. Okay, boleh tanya mungkin esok kelas lah, kita cuba buat revision esok. Dan tanya time revision. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Syukur, Ustaz. See you soon. Bye. Assalamualaikum. Ustaz tunjuk Terima muka, kasih, Ustaz. Ustaz. Kita nak Google juga. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, let Ustaz. Ustaz, Iman dekat dengan Ustaz. Bye-bye semua. Ustaz, esok Ustaz buat lagi ke Ustaz? Saya rasa esok macam tak ada apa pun. Boleh je malam tu. Macam sekarang 9 sampai pukul 9 sampai pukul Kita habiskan. 10 terus. Habiskan. At least. Okay, Ustaz. At least. Lah saya ingat minggu depan aku punya exam. Aku macam relax lah nanti buat revision. Sekali esok lusa. Okey lah Ustaz, fresh lagi ilmu tu masuk. Itulah Wan pun tak pernah ingat aku. Aku macam tak tengok. Saya Tapi kan, kalau saya ingat tu tengok Ustaz pasal tarikh. dia duduk perasan tarik cuma tak ingat yang sekarang ni. Tapi kalau tengok CLO yang paling exam bawah ni, tak banyak. Tak banyak. Sikit je ni. So kalau malam ni memang hampa tamam. Kalau malam ni memang hampa faham apa yang ni baca tu, saya yakin memang dah lulus. Sebab daripada 1, 2, 3 dan 4 yang Wan share kat saya tu, kita dah cover dah. Okay. Faham? Cumanya esok ni kita masuk badik je. Badik ni dia simple tetapi dia payah. Faham tak? Just simple tapi dia payah. So kalau ada soalan yang banyak berkaitan dengan ni, so hampa nak kena jawab panjang. So mungkin soalan berkaitan ilmu badik ni mungkin dia akan combine menjadi satu soalan saja. Contoh maksudnya ada 4 soalan. Soalan awal, soalan ini soal badik ni dekat satu soalan sahaja. Tapi untuk bayan isti'arah dengan al-rabbah ni so hampa kena hafal tarikh, hampa kena hafal anwar, hampa kena hafal contoh banyak dekat tasbih isti'arah dengan uslub tadi. Sama uslub khabari dengan insya'i. Okay, marah dengan uslub khabari dan juga insya'i. Badik ni mungkin 20 je. Kalau lebih tu macam saya cakap, macam apa payah untuk nak
jawab tu kita akan jadi banyak. Sebab tibak. Tibak ada dua je. Tahu dia? Tahu dia tu apa dia? Cuba ingatkan saya semula. Tahu dia tu apa dia? Betul. Betul. Tapi tibak senang. Tibak ada dua je. Tibak ijabi dengan tibak salbi. Kan? Betul? Betul. Mukabalah ni adalah antonim. Antonim tu benda berlawanan. Dalam satu ayat tu ada banyak perkataan berlawanan. So bila ada banyak perkataan berlawanan, hampa kena tahu. Contohnya apa dia? Siang, malam, dekat, jauh. So hampa kena ta'yin, tentukan mana perkataan yang ada mukabalah tu. So, jinas pun ada dua, jinas tam dengan ghairu tam. Dia senang. Terus dia cakap dia simple. Tetapi contoh dia tu panjang, banyak. Macam tu lah. So saya yakin. Dia punya markah tu 20 je. Kalau apa pinjam mata ambil 10 je dekat ilmu badat. Kata ni. Fokus dekat tasbih, isti'arah, uslub. Memang kalau kalimat 35, hampa boleh jawab soalan tasbih, soalan isti'arah dengan uslub ni A- dalam tangan. 35, A- berapa? A- 70 kan 75 tak? 75 tak silap. 75 kalau lepas tak naik lagi lah. So 40 markah je. Untuk final hampa kena score easy. Walaupun senang. Kalau kau faham dan hafal daripada awal lah. Okay, so je kot. Okay, Ustaz. Faham. InsyaAllah. Itulah saya ingat minggu depan final. Saya ingat minggu depan. Okay, go. Satu perkataan. Dah kata. Nombor dah masuk lah. Apa esok kita cover. Contoh dia apa dia? Nasi minyak. Itulah tauriah. Contoh nasi minyak tu boleh jadi dia adalah nasi minyak dan dia boleh jadi adalah bermaksud walimatul urus. Macam tu lah. Ustaz Iman kata nasi minyak. Ustaz yang dia ke? Kalau dia putus dengan apa nama jantan tu. And then kita proceed, okay? Okay, itu saja untuk malam ni. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Lama tak nampak Uzaifah. Seorang lagi Azki. Bye. Masih Ustaz, masih. Ustaz. Ada. Bye-bye, Syah. Bye. Bye, Fitra. Fitra, suara dah okey ke? Ke suara masih husky? Okay, tak dengar. So, maksud suara dia masih yang sama. Okay. Ustaz Iman. Hak lain tu Kenapa? keluar. Wan, angkat admin. Boleh kick lepas. Boleh kick lah. Okay, Ustaz nak kick. Bye semua ni bagi esok. Ustaz nak tanya boleh? Teruskan. Taraji dengan rojak tu sama Betul. Taraji dengan rojak tu sama. Sama. Different